Di tangan saya, nampak gayanya, kita akan memanggil siapa yang akan menyampaikan hadiah. Boleh. Nampak tak? Penganjur dia kata nak minta komen juri lagi sekali. Dia ke? Okey, keseluruhan keputusan rangkumkan untuk satu perkataan dan mungkin ada nasihat selepas itu daripada juri yang mengirmakan. Okey, markah yang diberikan merangkumi dia punya dari segi persembahan dia, cara membawakan diri dia di atas pentas, props yang dia bawa, dan especially sebab kita judge untuk fashion show, right? So kita akan tengok pada kesesuaian tema dia, kalau nampak betul-betul raya dan detailing, maksudnya perincian pada baju tu. Biasalah ada yang ke, ada diamond ke, so dia akan dikira dari situ lah. Baju yang paling banyak detailing dan detailing yang sangat terperinci, itu yang akan jadi best dress dan mungkin jadi Johan. Kepada adik-adik, terus berkarya dan teruslah membangunkan bakat seni anda, ya, insyaAllah. Okey, kita ucapkan hadiah kepada pemenang kita yang kita umumkan. Kita persilakan Tuan Haji Ibrahim. Tuan Haji Ibrahim kita persilakan untuk naik atas pentas bersama dengan saya, ya, yang kita diiringi Encik Faizal Almas untuk naik atas pentas. Ini memang serta-merta ya, automatik ni. Berada di tengah-tengah ataupun berada di samping saya. Baik. Okey. Kita akan umumkan best catwalk. Okey, agak-agak siapa menang? Sebenarnya saya rasa macam ada background muzik ke? Muzik raya sikit je. Best catwalk dimenangi oleh Natinani Shafira binti Tajul Arifin. Mana dia? Mana adik kita? Siapa nama? Senyum sikit dek. Okey, buat ada di hadapan. Ya, itu dia. Tepuk sikit ibu bapa. Kejap. Ambil gambar tu. Senyum. Tepuklah tangan sikit. Okey, tahniah adik. Boleh berada di mana tempatnya sendiri. Okey, berada di sini. Alright. Okey. Okey, best catwalk kedua. Seterusnya dimenangi oleh Nurafika Shafia binti Muhammad Safi. Mana adik? Adik, mana? Nur Safia. Tu dia, tepuklah tangan. Sebab catwalk cantik ni. Tepuk adik-adik. Tu dia. Boleh kan?
dia ambil gambar. Alright. Ada sedikit cendera hati dan juga sedikit penghargaan untuk anak kita yang memasuki peragaan pada hari ini. Okey, tempat nombor kedua 19. Skor 19. Adik 19 mana? Nombor 19 mana? Dia pun tak tahu nombor 19. Nombor 3. Betul tak nombor 3? Alright. Nombor 3. Alright. Peserta nombor 3. Oh, ada sedikit kekeliruan di situ. Tak apa. Okey. Tempat ke-18 adalah peserta nombor 7. Nombor 7. Nombor 7. Nama nombor 7 di mana? Namanya dik. Okey. Alright. Assistant jangan lupa. Pastikan anak kita dia lupa-lupa pun tak tahu lagi ni. Alright. Okey. Okey, seterusnya tempat ke-17 nombor 13. Nombor 13 di mana? Alright. Adik tepuklah paling gemorong untuk anak kita. Alright. Sedikit penghargaan dan sedikit satu hati untuk peserta kita, adik-adik kita. Alright. Tahniah untuk adik kita, boleh cuba di masa depan. Dan tempat 16 peserta nombor 11. Nombor 11. Nombor 11. Tahniah adik, cuba lagi. Okey, ambil hadiah. Tahniah untuk peserta kita. Boleh letak di bawah tu masa. Boleh. Tangannya kecil nak pegang tu. Senyum. Okey, tempat ke-15 peserta nombor 6. Siapa nombor 6? Adik, siapa nombor 6? Angkat tangan nombor 6. Ni nombor tak tahu ni. Mana tahu ni kecil. Mana nombor? Nombor berapa? 10. Nombor 6. Patutlah dia comel. Alright. Okey, tahniah kepada anak-anak. Boleh cuba di masa akan datang. Tempat yang ke-14 peserta nombor 9. Nombor 9 di mana? Adik, comel adik. Kita cuba di masa akan datang, insya-Allah. Okey, tahniah ibu ya yang membantu mentata rias anak-anak anda. Alright. Tahniah sekali lagi. Seterusnya tempat ke-14 tempat ke-13 adalah peserta ke-12. Nombor 12 di mana? Alright, adik. Ya, nombor 12. Alright, tepuklah lagi sekali untuk anak-anak anda. Ini yang terbaik. Alright, seterusnya tempat ke-12 peserta nombor 17. Nombor 17. Boleh cuba di masa akan datang, insya-Allah ya. Senyum dan juga busana yang cantik. Inilah dia, sangat-sangat meriah. Hari ini Emerald ada 2 tau. Macam dia beradik. Oh, saya perasan. Betul tak? Ni Emerald Green. Okey, tempat ke-11 jatuh kepada peserta nombor 16. Ya, senyum sikit. Jangan bergurau. Okey, itu dia. Dan ya, kita nantikan peserta tempat ke-10, peserta nombor 14. Ya, 14 sayang kan? Ini dia anak-anak kita. Ini baju ni, baju broket. Kita nak pakai pun tak ada. Okey, tahniah sekali lagi. Tempat ke-9 jatuh seterusnya nombor 2. Nombor 2
Alah. Tak berat ke kepala dia tu? Saya yang risau dah ni. Risaukan dengan beratnya ke atas tu. Okey, tahniah. Okey, lagi sekali. Ada. Alright. Tempat ke-7 jatuh peserta nombor 15. Wow, dia bawa lampu-lampu bakul. Wah. Amboi. Okey, tahniah sekali lagi. Okey, tempat ke-6 untuk peserta nombor 5. Nombor 5. Rasa ini paling kecil tau. Betul tak? 4 tahun rasa. 4 tahun ke mak? 5. 5 tahun. Comel kah? Memang comel. Alright. Tempat ke-5 jatuh peserta nombor 10. Tempat nombor 10 mana? Comel. Tengok depan sayang. Tengok depan. Comel. Tengok depan sayang. Maknya nombor 18 siapa? Nombor 18? 18, betul? Okey, 18 kan? Betul? Oh, nombor 18. 13. 18 bangun? Oh, sana. Oh, sini sayang. Okey, nombor 18. Adik Nur Fihani Sufirat Tanjul Arifin. Belum lagi. Dan nombor 19. Mana 19? Dia campur ke tak? Ayah. Dia pun tak tahu nombor 19 dia. Ambil sini. Dan peserta nombor 1. Wah. Nampak tak? 3 nama yang saya sebut. Inilah bakal juara. Tepukkan kepada gemuruh. Senyum je. Okey, hadiah yang bakal dimenangi yang sangat menarik dan akan disampaikan oleh rakan kita. Untuk kita dah umumkan tempat ketiga. Boleh? Saya tak sebut nama. Dia ada suspend. Saya akan sebut nomornya. Tempat ketiga jatuh kepada adik Noviani Sofia Tanjul Arifin nombor 18. Tepuklah tempat ketiga you. Alright, dengan perwatakan ini sebenarnya dikira keseluruhan daripada juri-juri kita. Ya, memang ada perwatakan yang menarik bagi peserta adik kita tempat ketiga. Wow, semua pakai crown. Kita nak pun tak ada you. Boleh? Okey. Alright.
daripada penganjur kita. Tahniah lagi sekali ya kepada adik kita dan peserta nombor 18. Adik, berdebar ke? Tak ada suara dah. Tak ada suara terus. Adik berdebar ke tak? Dia yang kita. Okey, saya nak dua-dua kat depan boleh? Pegang tangan. Okey, dua-dua. Okey, tengok sama-sama. Okey, pandang. Okey, pandang boleh tak? Adik pegang tangan dulu depan. Pegang tangan ini. Dari sini. Pandang sini. Okey. Tengok sama-sama. Agak-agak. Siapakah juara bagi pertandingan Busana Raya Tradisional Kreatif Batu Pahat? Kita akan sebut juara dulu. Jatuh kepada peserta nombor 1, Adik Siti Nurhaliza binti Muhammad Johari. Dah tak suara dah saya dah. Okey, kita akan pakai crown. Baik, kita akan pakai crown dulu. Juara nanti ya sayang. Seronok tak adik? Dia macam tak ada perasaan. Menang ke kalah ke? Mana ibu? Lampai. Ini dia. Dan beri tepukan kepada naib juara kita, Hiana Firza Adira binti Muhammad Faisal. Wow. OMG. Kecil-kecil dah naik juara you. I nak rasa pun tak ada. Alright. Lagi sekali bagi tepukan kepada naib juara kita, Adik Cili. Dia kata nanti umurnya kecil-kecil lagi, tak pandai pakai baju. Dapat crown lagi. Senyum dek, senyum tengok depan. Alright. Terima kasih ibu bapa. Terima kasih kepada semua. Dan sekali lagi juara kita. Ini dia. Juara kita Siti Nurhaliza binti Muhammad Johari. Juara untuk pertandingan Busana Raya Tradisional Kreatif Batu Pahat. Tepuk tangan gemuruh lagi sekali. Berbaju purple, manis mukanya. Ia benar-benar sangat perfect. Riak wajahnya, kreativitinya. Mana ibu dia? Angkat tangan ibu. Ampun ibu. Tahniah ibu. Terbaik untuk anda dan juga anak-anak anda. Sekali lagi kepada semua peserta, mari kita gambar ramai-ramai bersama dengan penari-penari, boleh tak? Artis kita bawa naik atas, boleh tak? Gambar sekali lagi. Kita gambar ramai untuk rakamkan detik kenangan bersama kita untuk di hari Sabtu hari ini bagi pertandingan yang kita berikan. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang mengambil bahagian, kepada anak-anak cilik kita. Tahniah kepada anda yang tidak berjaya, boleh cuba lagi. Yes.
Ramai-ramai. Ramai-ramai, okay. Alright, freestyle, 1, 2, 3. Okay, thank you. Alright, okay. Untuk